Okey Encik, ini saman dikenakan ke atas Encik. Saman ini boleh dibayar kompaun pada atau sebelum 3 hari bulan 4 2024. Kalau selepas daripada tarikh ini, Encik perlu hadir ke mahkamah pada 5 hari bulan 6 2024. Adakah Encik faham? Okey, terima kasih Encik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pak Yop dari JPJ bersama Kasem akan menerangkan berkaitan perbezaan di antara saman, denda dan kompaun. Untuk makluman, JPJ mengeluarkan notis saman P22 terbahagi kepada 2 kategori, iaitu kategori yang boleh dikompaun dan kategori yang tidak boleh dikompaun. OKS diberikan tempoh masa untuk menjelaskan bayaran kompaun sebelum kes ini dibawa ke mahkamah. Saman yang tidak boleh dikompaun, sebagai contoh, tiada LKM ataupun LKM tamat tempoh melibatkan perlindungan insurans. Kes ini perlu dibawa ke mahkamah untuk diselesaikan. Jadi kes ini di bawah bidang kuasa yang arif magistrate untuk menjatuhkan hukuman denda kepada OKS. Untuk makluman, jika saman ini tidak diselesaikan di mahkamah secara automatik, pihak mahkamah boleh mengeluarkan arahan untuk menyekat segala transaksi yang dilakukan oleh OKS selagi kes ini belum diselesaikan di mahkamah. Jangan lupa follow Kasem dan JPJ untuk mendapatkan info seterusnya. Jumpa lagi di next video. Kasem TV.